Kalau daripada pandangan saja, saya sentiasalah kena sakit mata kan? Ya, betul. Selamat datang ke podcast Doktor Cakap. Bersama saya hari ini ialah co-host Misfah yang sangat jelita dan Dr. Hazlita. Welcome Dr. Hazlita, our special guest. Hai. Apa kita nak cakap hari ini? Okay, hari ni doktor, topik kita sangat menarik berkaitan dengan mata merah. Mata merah ni ramai sangat kan orang kena mata merah kan. Very So mesti common nak kan? tahu very common apa sebab. Okay, so doktor, Okay. ada orang cakap mata merah jangan pandang nanti jangkit. Betul ke doktor? Mitos ke fakta tu doktor? Mitos. Mitos. Tadi soalannya kalau pandang boleh berjangkit ke Ya, tidak? boleh berjangkit ke dengan hanya Okey. dengan pandangan sahaja doktor? Okey, tidak. Tidak boleh berjangkit dengan memandang sahaja kalau seseorang itu ada mata merah. Kerana selalunya kalau mata merah yang disebabkan jangkitan, cara penyebaran adalah daripada cairan yang keluar daripada mata. So bermaksud bila seseorang itu ada jangkitan kuman, mata dia akan berair, akan keluar tahi mata. Jadi kuman-kuman tu terletak pada air mata ataupun cairan yang keluar daripada mata. Dan kalau misalnya itu terkena kepada orang lain dan orang yang seterusnya akan mendapat jangkitan. Jadi bukan dengan pandangan lah doktor. Kalau daripada pandangan saja, saya sentiasalah kena sakit mata kan? Ya, betul. Apa yang perlu kita buat kalau kita terkena mata merah ni? Okey, kalau kita ada mata merah, pertama sekali kita kena kenal pasti kenapa kita bermata merah. Jadi kalau kita sendiri tidak tahu, okey, oleh itu patut kita jumpa dengan pakar mata lah ataupun doktor biasa pun tak apa. Klinik biasa. Klinik biasa. Just untuk kenal pasti bahawa adakah penyakit itu bahaya ke, tak bahaya ke. Serius ke tak? Jadi macam mana kita nak tahu mata yang teruk tu doktor, yang perlu kita dapatkan rawatan, yang kita perlu jumpa doktor? Okey. Jadi kalau misalnya mata tu sakit, mata merah, tak nampak, okey, suddenly terkabur ke apa-apa ke, itu adalah antara petanda-petanda penting untuk kita berjumpa dengan doktor mata atau doktor segera. Sekarang ni ramai among kawan-kawan Fah ada yang kena sakit mata yang lama tahu doktor, sampai 3 minggu kadang-kadang. Adakah itu disebabkan wabak daripada COVID-19? So dia seakan-akan COVID-19 tetapi bukan COVID-19. Dia tergolong antara family virus lah. So family virus ni serupa macam kita dapat flu kan. So memang penyakit tu berpanjangan sedikit, okay, sebab penyakit virus ni selalunya kita namakan dalam medical terms dia self-limiting. Maksudnya dia akan baik sendiri. Jadi badan kita sendiri yang baik pulihkan sebenarnya. So kadang-kadang dia mengambil masa. Jadi kalau masanya sakit mata tu berlarutan melebihi 1 minggu, eloklah jumpa dengan pakar. Ataupun kalau dah jumpa GP biasa dan kita dah pakai ubat tapi tak baik-baik juga, cepat-cepatlah jumpa doktor mata. Doktor pakar lah. Yeah. Doktor, macam mana cara penyebaran dia? Maksudnya mata merah ni dia punya virus penyebaran dia tu melalui apa? Tadi cakap pas cairan kan? cairan yang Dia ada details cakap sikit lah. about the cairan Sebagai tu. contoh macam ni lah, katakanlah anak Fah pergi sekolah terdekat, Ya. lepas tu dia dapat mata merah. Ada tak? Ada. Guru kata dia Anak dapat saya. mata merah. So katakanlah dia dapat daripada sekolah, betul? Okay, so bila dia balik rumah, dia gosok mata, dia pegang-pegang table, dia pegang-pegang kerusi. Ya. Fah pula ambil dia, lepas tu your suami duduk kat tempat yang sama, pegang-pegang table yang sama dan pegang mata dia pula. So itulah cara penyebaran dia. Jadi cairan yang dia pegang mata dia tu, virus pada tangan dia tu yang terletak kepada surface di dalam rumah atau permukaan-permukaan di rumah, dan orang lain pegang tempat yang sama, virus tu akan transmit. Perlu kuarantin ke doktor? Macam, yelah kan, macam boleh berjangkit. Kami akan cadangkan untuk dia ada kuarantin lah. So kalau dalam keluarga tu, kalau ada anak-anak kecil yang kena, cuba jauh-jauhkan daripada siblings yang lain lah. ya. Kalau misalnya parents tu yang kena, kalau boleh kita kurang-kurangkan dekat dengan anak, you know, kind of thing. So, bukan melalui pandangan. Bukan melalui pandangan, yang mitos you all. Betul. Okey doktor, macam saya nak tahu, macam biasanya bakteria dan virus tu dia di permukaan dia biasanya berapa lama?
Depends. Dia depends on the suhu, dia depends on the environment. So pathogen daripada segi virus ke, bakteria ke, fungal ke, dia suka keadaan yang panas, okay, ataupun lembab. Okay. So depends on the individu viruses dan bakteria tu jugalah kan, Afin. Sorry doktor, tadi Faz lupa nak tanya, macam kuarantin tu, tempoh kuarantin biasa doktor akan bagi kepada pasien berapa lama? Katalah pasien tu datang pada saya MC lah tu. MC. Selalunya kalau pasien datang dengan dia punya virus tu, saya nampak dalam keadaan acute tu maksudnya baru nak bermula. So dia akan mengambil masa. So for viruses usually takes about a week, seminggu selalunya. So selalu saya cakap seminggu tu cubalah kita elak-elakkan daripada jumpa dengan orang, okay? Dan saya selalunya bagi rawatan dan ask dia datang seminggu selepas itu. So seminggu lepas tu kita tengok kalau nampak dah berkurangan daripada segi dia punya discharge, tearing, air mata, dan kita rasa penyebaran tu tak akan berterusan, dan kita after 1 week tu boleh bekerja lah. Boleh so kerja usually the 1 week lah. Yeah. So siapa nak MC 1 week silakan. Tapi kena sakit mata. Tak nak doktor. Doktor, bahaya ke penyakit mata merah ni? Well, penyakit mata merah ni ada banyak-banyak sebab. Okay. So kalau kita nak dividekan sebab tu senang saja. Satu ialah sama ada dia kecederaan ataupun dia penyakit. Okay. So macam kalau kita mengalami kecederaan mata, kita boleh dapat merah mata. Dan kecederaan mata ni pula ada dua. Satu yang memerlukan treatment, satu tidak. So kecederaan mata yang mendapat mata merah tapi tak memerlukan perawatan. Sebagai contoh, kalau misalnya dekat bawah kulit mata kita ada saluran darah yang terpecah. So nama dia subconjunctival hemorrhage. Itu pun biasa kan. So kau perasan tak ada mata merah kan? So itu tak bahaya. Okay, selalunya penglihatan tak terjejas, mata tak sakit, tapi ada setumpuk mata merah. Merah sangat. Menakutkan. Tetapi yang itu tak perlu sebarang rawatan. Dia seumpama seseorang itu dapat nosebleed, hidung berdarah kan, tiba-tiba sebab panas ke ataupun tekanan ke, so dia boleh kena pada mata. So yang tu tak bahaya. Tetapi kalau kecederaan yang bahaya seperti kena barang ke, tercocok ke, ataupun termasuk chemical ke, yang itu bahaya dan perlukan rawatan. Boleh sampai jadi buta ke doktor? Boleh. Penyakit mata merah ni. Boleh. Kalau kecederaan tu teruk dan menyebabkan bakteria infection, ataupun kalau kena chemical dia menyebabkan kerosakan ataupun mata tu boleh cair. Kalau misalnya kita tak cuci dengan segera, boleh buta. Dan of course penyakit merah mata merah juga boleh disebabkan penyakit lah. So penyakit macam infection, inflamasi atau radang kan. Lepas tu apa lagi? Kalau misalnya ada kanser, boleh dapat mata merah juga. Maybe nak share sikit ke Dr. Hazlita yang jenis yang ada membrane tu? Conjunctivitis yang kita mention yang boleh spread tu yang boleh berjangkit-jangkit tu sebenarnya jarang-jarang sekali membawa kebutaan. Okay? Dan jarang-jarang sekali orang teruklah sangat-sangat. Okay? Cuma proses pembaikan tu lambat. Okay? Dan dia boleh actually dapat membrane ataupun saya panggil salut lah dekat bawah kelopak mata. Ini adalah discharge yang actually yang dihasilkan oleh virus dan dia melekat kepada bawah kelopak mata. Okay? Mungkin penonton kurang faham doktor, membrane tu dia macam sejenis selaput putih sikit kat bawah. Lendiran lah. So dia melekat kat situ kan. Lendiran tu dia jadi macam sejenis lapisan dan dia melekat pada kelopak mata, dalam kelopak mata kita. Jadi kat situlah hidupnya virus-virus tu. Okay? Jadi selalunya kita suka buang lapisan tu. Okay, satu kita buangkan virus tu juga, tapi juga ia juga menolong juga ubat kita nak sampai ke tempat ni lah. So kalau ada lapisan lendir, macam ada penghalang jugalah untuk kita punya ubat mata kan. Betul. Jadi selalunya kita suka sebagai doktor mata kan, Dr. Helen, kita suka nak buang benda tu lah. Tapi ada juga ajaran-ajaran di mana katanya boleh biarkan. Kita boleh biarkan dan kita teruskan pakai ubat. Tapi saya rasa lambat sikit. Doktor, bagaimana kalau kanak-kanak yang terkena sakit mata merah ni? Sama je. Rawatan dia macam mana? Sama. Yang penting dengan rawatan penyakit virus ni yang saya suka nak tekankan. Pertama sekali bukanlah sangat ubat-ubat macam
antibiotik semua. Sebab itu tak jalan. Sebab dia virus. Antibiotik adalah untuk bakteria. Yang pentingnya ialah kita nak buangkan virus tu daripada mata. Jadi apa yang saya selalu bagi ialah lubricating eye drop, pelembab mata, dan suruh dia pakai banyak-banyak kali. So macam every hour, every half an hour, itu adalah untuk membuang atau membasuhkan, ala-ala membasuhkan mata kita dengan virus tu lah. Cuci So lah, kita panggil offload lah. That's right. Kita offload the virus out from the eye. Yes. Biasanya ada sebarang side effect tak? Lepas komplikasi daripada sakit mata tu, long term So basically inflamasi yang pada asalnya kena pada bahagian putih mata kita, boleh merebak ke bahagian depan mata kita, kita panggil cornea. So dekat depan anak mata kita yang warna brown ni, warna blue ni, dekat depan tu ada lagi satu lapisan, sebenarnya lapisan yang lucina tak nampak. So kita namakan cornea. So kadang-kadang inflamasi daripada bahagian putih tu boleh bergerak ke bahagian kornea kita tu, dan dia menyebabkan ada tumpuk-tumpuk putih. Kita namakan nummular keratitis nama dia. Okay. So bila ini berlaku, penglihatan boleh kabur. So ramai orang akan kata, lepas sakit mata hari tu tak nampak lah doktor, lepas tu sekali silau, tak nampak, nak tengok komputer sakit kan kepala. So yang itu memerlukan rawatan yang lain pula lah. Yang tu nak kita kena bagi rawatan untuk mengurangkan inflamasi. Biasa kalau berapa lama dia nak recover tu doktor? Depends kan, dia depends on how untuk recover sepenuhnya, maksud saya. How good is your immune? Betul. How aggressive is the virus? And also how frequent you use your eye drops. So pada mereka yang rajin pakai lubricating eye drops yang basuhkan virus tu banyak kali, you will notice that they can actually, mereka boleh improve secepatnya lah kan nanti. Selalunya yang lambat nak baik ataupun sering datang tu, bila nampak mata dah putih, dah berhenti pakai ubat. Dah malas tak pakai ubat dah. Ingat mata dia dah baik. Lepas tu datang balik, tak baik pun doktor. Tak baik lagi. Betul. Okey doktor. Okey, so doktor, mungkin doktor boleh huraikan sikit kan, macam kalau siapa-siapa yang ada sakit mata merah ni, terus jumpa doktor, jangan macam okay tak apa, biar dulu, okay lepas 2 minggu biar. Clear what you want to pesan to our pesan tu. So bila kita ada mata merah, pertama sekali ialah mata kita tak sepatutnya merah. Kalau badan kita ni tak nampak normal, elok untuk kita find out kenapa tak normal. So mata yang sepatutnya putih, kita kena tahu kenapa mata kita tak putih lah kan. So pertama sekali, kalau misalnya mata tu merah dan keesokannya ataupun the next day-nya masih lagi merah, cepat-cepat pergi jumpa doktor. Bila kita dapat rawatan dengan cepat, kita dapat kontrol penyakit itu dengan cepat, dan kita elakkan daripada sebarang komplikasi. So maksudnya mata merah ni tak semestinya sakit mata lah doktor, macam yang doktor tengok previous patient doktor. Betul. Ada macam saya kata tadi, ada setengah orang mata merah tapi tak ada sakit pun. Pernah tak Dr. Hazlita terjumpa pesakit yang tak nak pakai ubat? Lepas tu dia suka pakai macam-macam. Tegak doktor. Ada banyak pesakit saya yang kita bagi ubat yang kita dah bagi tu tak nak pakai, tetapi bila tengok kat internet ada ubat-ubat yang nampak lebih elok ataupun dia rasa macam okey, tu saya kadang-kadang agak heran mengapa dia lebih percaya kepada doktor TikTok ataupun doktor YouTube ataupun doktor Facebook dan Instagram daripada doktor yang ada degree, yang kami pergi belajar jauh-jauh lama-lama. Okey. Setengah pesakit suka guna susu. Pernah tak? Pernah dengar macam tu ibu. Apa nasihatnya? Betul Dr. Helen. Ada tak theory behind that? Adakah dia berguna? Kita tahu bahawa colostrum itu daripada susu ibu yang awal, peringkat awal kan. Susu ibu yang colostrum tu mengandungi banyak zat, banyak antibacterial properties and things like that lah kan. Kita tak tahulah. I don't think so somebody has actually gone in and tengok susu ibu tu ada ke antibacterial properties and things like that. Tapi saya tak berapa sarankan lah. At the same time, saya tak mau nak kata apa, tak mau memperkecilkan rawatan-rawatan tradisi. Saya selalu cakap dengan patient-patient saya, kalau nak cuba tradisi boleh, tapi jumpa juga dengan doktor mata ataupun doktor-doktor lah kan. Sebab kita nak tengok rawatan tradisi kita jalan ke tak jalan kan. So it's good also to actually have dual lah kan. Tapi saya rasa ubat mata lebih senang cari daripada susu. Afan nak tanya, macam sakit mata
mata merah ni adakah boleh menyebabkan macam kanser mata ke? Okey, sakit merah kalau berjangkit tu tak adalah boleh menyebabkan kanser mata, tapi kanser mata yang ada kanser sebenarnya boleh dapat merah mata. Sebenarnya dia ada kanser mata tapi mata dia reaction dengan mata merah dululah. Betul. Jadi reaksi pertama dia. So kanser mata itulah yang menyebabkan mata merah. Yang Fan nak tanya tu, adakah sebenarnya kita ada kanser mata? Dia ingat sakit mata bermerah. Boleh. Rupanya selama ni sebenarnya dia ada kanser mata. Boleh. Itu yang kita takut. Kita ingat sakit mata biasa, sebenarnya kita ada kanser mata. Yang pasal alergik kan, umur berapa? Sebab ramai pesakit kan cakap, dulu tak ada masa anak umur 1 tahun 2 tahun tak ada. Ni kenapa jadi macam ni? Betul. Allergy ni sebenarnya innate, something inside the body sebenarnya. Betul tak? Tetapi dia also terjadi bila kita expose ataupun kita panggil exposure kepada benda yang menyebabkan kita allergic. So sebagai contoh, kalau misalnya seorang kanak-kanak allergic kepada kucing, jadi of course masa dia kecil-kecil bayi mungkin tak ada kucing atau mak bapak tak bagi main kucing kan, kind of thing. Tapi bila pergi sekolah tiba-tiba ada kucing kan. So dalam badan dia sebenarnya dia allergic pada kucing. Jadi bila pergi sekolah bawa ada allergic pada kucing. Jadi oleh itu dia akan manifestasi allergic punya symptoms atau gejala ya. Jadi boleh seseorang itu mendapat allergy selepas ataupun later on in life lah, in a sense. Macam untuk daripada segi kosmetik pun ada orang allergi dengan kosmetik juga kan? Dia allergy boleh menyebabkan kita boleh dapat allergi daripada substance, maknanya chemicals, pemakanan, daripada environment kan. So itu adalah antara-antara allergen yang ada dalam kita punya environment. Kalau dibiarkan allergi tu dia boleh sampai kena ulcer ke doktor? Boleh. So basically kalau orang tu allergi dan selalu gosok-gosok mata dan depan mata tu boleh terkoyak, boleh dapat ulcer. Tetapi untuk kanak-kanak yang paling penting ialah bila kita, ataupun adult in fact, kalau misal kita selalu gosok-gosok mata kita punya kornea, tempat yang tadi saya cakap tadi, boleh berubah bentuk dan menyebabkan silau. So kadang-kadang kanak-kanak boleh kena pakai cermin mata sebab selalu gosok-gosok mata. Macam mana cara untuk kita nak mengelakkan doktor daripada terkena mata merah ni? Mungkin doktor boleh advise macam kena jaga kebersihan ke kan? Well, saya selalu cakap dekat pesakit-pesakit bahawa mata merah ni kadang-kadang yalah, kalau misal mata kita kering is the main thing lah dengan environment kita. Sebab kita selalu kita selalu in aircon, dalam kereta aircon kita terus masa betul, masuk mata terus. Screen time actually causes dry eyes. So dry eyes can cause red eyes. Okay, mata kering. So saya selalu sarankan pada pesakit saya sentiasa pakai ubat mata, pelembab mata. So pada saya pakai macam wanita lah kan, kalau kita pakai pelembab muka tak, everyday kita pakai moisturizer, betul? Jadi mata kita pun perlu yang sama. So kita galakkan pakai moisturizer kepada mata jugalah. Baru hari masa jaga mata pun ada moisturizer. Tanya Dr. Hazlita, ada apa pesanan terakhir untuk our pesanan saya pertama sekali, kalau boleh kalau ada masalah mata, of course datang jumpa doktor mata. Jangan cakap dengan doktor Google, doktor YouTube, doktor Insta. Jangan baca sendiri kan. Kena doktor banyak sikit. Kebanyakannya ubat-ubat dekat dalam Facebook semua ni kadang-kadang bukanlah ubat yang sebetulnya ya. Walaupun mungkin yang mempromotkannya orang-orang yang famous, selalunya tak berapa sahih. Sebaiknya ialah jumpa doktor mata dan dapatkan kesahihan. Yang seterusnya ialah selalu cek mata, terutama kalau umur 50 ke atas, at least once a year. Kalau 30 to 40, once in 2 years. Okay. Dan kalau ada anak-anak, pastikan mereka juga cek mata, walaupun mereka kata boleh melihat, sebab kadang-kadang mereka boleh dapat lazy eye yang kita tak perasan. Dan kalau kita detect awal, dan kita boleh dapat rawatan dan membantu kanak-kanak. Betul. Alright, doktor. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih kepada saya. Sangat jelas untuk semua penonton kita. Banyak kita belajar dah. Okay, so untuk para penonton, kalau ada soalan ataupun komen yang anda nak berikan, anda boleh naikkan di ruangan komen. Kita akan bincangkan dalam episod yang akan datang. Mungkin bersama dengan Dr. Hazlita ataupun Dr. Helen. Okay, jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan share video ni, supaya lebih ramai yang tahu tentang mata merah. Anda tanya, doktor cakap. Okay, terima kasih, Dr. Hazlita.